2. Kita pergi breakfast dulu, jom. Tas. Dia punya mini pancake. Lagi wise. Apa? Ecik. Bella tengah pergi ambil makanan. Bella ambilkan ni untuk Wais. So dia punya tempat breakfast ni dia ada dekat rooftop, dekat of the hotel. So daripada atas ni kau boleh nampak taklah half, tapi kau boleh nampak lah kesesakan pagi di Jakarta bila orang nak pergi kerja. So plan hari ni kita nak pergi Peak by the Sea. Jadi kita nak melawat kawasan Peak lah, PIK tu. Sebagai tu ada beberapa tempat-tempat menarik juga. Dan maybe kita akan shopping a few. Depends lah, tengok barang apa yang kita rasa kita nak bawa balik. Malam Bella ada beli perfume Alchemist kat My Mojo bag. Damn, dia wangi gila weh. Perfume tu wangi. Give me 5. Kita tengah bersiap-siap. Lepas ni kita nak keluar ke Peak by the Sea. By the way, tadi aku baru nampak ada jet lalu. Sebab hari yang aku balik nanti, hari Ahad nanti adalah hari kemerdekaan Indonesia. Silap lah, patut kita extend lagi 1 hari. Wais dah siap? Hai. Ngantuk ni sebenarnya. Dan Mami tengah bersiap lagi. Aku nak kemas barang sikit. Nak panggil housekeeping untuk kemas bilik. Dan kita akan gerak. Let's go. Untuk day tu, macam semalam kita dah explore all the mall. Ini pun mall juga, macam mall jugalah. Kita pergi Peak by the Sea. Kita akan explore mall dekat Peak. Tengok apa ada. Kalau sempat, maybe kita lari je pergi cari Kompas. So dari hotel nak ke Peak by the Sea ni ambil masa dalam 40 minit. Agak jauh. Jadi jom. Capek nanti. Sampai. Sekarang kita dah sampai ke Peak by the Sea. Jom kita masuk ke dalam. Kat sana pusing. Wah, ni tempat yang Bella daripada Malaysia nak pergi ni. Saya ada buat list. Tapi yang wajib kami. Boleh tengok. Kami, Morning Show, MRHJ, Cordelia, Susiola dah pergi semalam tapi boleh pergi lagi. Maga. Yes, ada Maga. Alchemist pun ada. Kumu, Feel Matcha. So basically kat sini ada banyak Indonesian local brand. Tapi kebanyakannya barang-barang perempuan kot. Macam jual kasut, jual bag. Grab dari hotel tadi ke sini ada dalam RM22. Okey lah, murah juga. Sebab tu ada voucher daripada Grab. Berat macam pergi KL ke Bangi. Kalau Grab dah 40. Jauh lah, sebab dia dalam 40 minit macam tu kan. Ramai gila dalam ni. Sebab ini memang famous dengan kasut dia. Orang Malaysia memang ramai datang. Dia cantik-cantik comel-comel tapi harga dia range dalam 100 kat atas. Dia tahu orang Malaysia akan beli. List ni saya nak tengok. Ya. Toilet break. Tutup lah. Toilet break. Wais baru bangun. Dah habis susu dah? Nak? Dia nak boleh? So barang-barang kat sini rata-rata harga dia dalam RM100, RM80 macam tu lah. Sebab aku rasa dia punya target market pun adalah sebenarnya orang Malaysia. Sebab orang Malaysia bila landing sini, ini adalah tempat pertama yang diorang akan pergi untuk tengok.
kasih. Ini adalah Ini special cake. So basically dia strawberry and cornflakes. Kat sini penuh dengan orang Malaysia. Orang Malaysia je banyak datang kedai ni. Kita orang lah salah satunya. Wise tengah minta dia nak aiskrim juga. Nak. Dia macam beg bukan rotan. Beg apa tau? Itulah yang sulam tu. So, kita tapi ke mana? Tak best punya material. Saya nak pergi apa tak tahu nama dia Fit ke Fight. Sekarang Bella ada dekat kedai Fit. Aku pun tak tahu macam mana sebut nama dia. Bella dah beli satu kasut tapi dia nak beli lagi satu. Dia macam terfikir nak beli ke tak nak beli. Sebab kita tak akan datang sini dah. So, daripada terngiang-ngiang baik beli je. So, tunggulah. So, kita dah habis dekat Pay by the Sea. Sekarang kita nak gerak ke pagi sore pula. Dua beg pula. Dua kasut. Total duit Malaysia adalah RM140 je guys. Budak ni macam ngantuk. So kita dah sampai pagi sore yang semua orang nanti-nantikan. Kalau korang tengok sini penuh luggage. Penuh luggage weh, jom aku tunjuk. Luggage. Kedai dia agak besar juga sebenarnya. Tak adalah kecil, kita tengok kecil je kedai dia. Makanan dia bawa tak guna pinggan dia guna troli tu. Faham? Cakap sikit. So kita kat pagi sore kita dah dapat table dalam 10 minit macam tu lah kita orang tunggu. So orang kata kat pagi sore ni kalau nak makan kat sini, makanan kat sini dia akan tutup dengan plastik. So kalau kau dah buka, kau kena bayar. Macam ni lah. Nak sudut. So dia ada ayam, dia ada udang, dia ada daging, ada sayur macam-macam kat sini. So kita tengah tunggu ayam pop. Keropok. So macam biasa air es jeruk for life. Tengok sekarang siapa yang dah order air es jeruk. Punya dah 2 cawan untuk Bella. Dia order satu lagi es jeruk. Ayam pop dia sedap weh. Sedap. Kita dah habis makan dekat pagi sore. Okay, not bad. Dia sedap. Penat tengok. Masa tidur Bella pun baru bangun. Sekarang kita berada di Lippo Mall Nusantara. Dalam 50 minit dari by the sea, dari pagi sore. So Wise tengah tidur. So jom kita jalan. Tiba dekat dalam mall ni ada pelancaran Hari Merdeka agaknya. Nampak tu ada orang. So tujuan utama datang ke sini adalah untuk kita mencari Tomorrow nama kedai tu. Sebab dengar-dengar kedai tu ada jual perfume, ada jual barang-barang lokal macam spek, baju, jam. So jom kita cari. Dah sampai Tomorrow. So aku shoot pakai phone dulu sebab dalam mall ni selalunya kamera tak boleh pakai. Hey guys. Hai. Thank you, terima kasih. Bye bye. Bye. Terima kasih mas. So sekarang kita nak bergerak ke tempat lain. Kedai perfume tadi Tomorrow tu macam tak ada apa-apa sangat. Kita orang beli phone case je untuk Nana. Sekarang kita nak pergi ke Blok M. Tapi nampak gaya macam hujan dekat luar. So kita nak duduk kejap and fikir macam mana. Nanti kita sambung balik. Dah. Dah dengar. Dah. Sekarang pukul 5.34. Aku berada masih lagi di Lippo Mall. Aku pergi beli sponge cake dekat kedai belakang ni. Yeah. Yang kakak kecil bro. Besar babe. So jom kita try sama ada sedap ataupun tidak. Yang penting kat sini halal. Tu yang penting. Mana logo halal tadi? Mana ni? Tu Halal Indonesia. Dalam Grab lagi, kita menuju ke Blok M. Jam.
Yo bro, kita dah sampai. Blok M. Let's Tapi banyak go. kedai dah tutup ni. Jom lah. Jom kita masuk dulu. Let's go. Kat mana? So Blok M ni dia ada tepi jalan je. All this kedai-kedai yang cantik ni semua dari tepi jalan je. Oh, nak masuk kedai dia macam nak pergi karaoke. Biasanya kita coklat crunchy, tiramisu, sari kaya sama matcha. Ya, bau kedai ni, bau roti. Sedap bau Kita order. Saya tak tahu apa yang order. Chocolate crunchy. Chocolate creamious ni, chocolate crunchy. Dia macam Ovaltine tu yang ada crunchy tu dengan original. Ada satu. Oh, satu je lah. Kan nak beli. Okey. Roti cap roti buaya. Topi dia cool tu. Kalau dapat topi dia. Cap. So inilah roti buaya dia. Nanti kita rasa kat hotel. Let's go. So stroller ni dah penuh barang. Bawah barang, belakang dia pun barang juga. Penuh dah barang. Bawah, atas, belakang, kiri, kanan semua ada. Sebenarnya saya tak sangka roti buaya macam tu. Kau ingat macam mana? Besar lagi? Sekarang kita berada di Kompas Store dekat Urban Forest. Agak jauh daripada Blok M tadi. Kalau daripada hotel lagi jauh lah. So Kompas ni adalah kasut lokal buatan Indonesia. Memang cantik. Cewah. Ni nangis-nangis nak lepas daripada stroller ni, tak nak duduk. So macam mana cik kasut tu pendapat? Cantik. Jadi. So aku dah beli kasut, 2 kasut. Satu kasut aku, satu lagi kasut Opal. Okay. So thank you mami belanja. Love you. Jom kita ke tempat seterusnya. Kat mana? So alalang dah sampai sini, kita pusing-pusing kejap dekat area Urban Forest. Nah, nama tempat dia. Jom. Wah, cantiknya guys. Kenapa? So kita ada 2 kasut Kompas, ada 2 kasut Bella, lepas tu ada roti, lepas tu ada cake sponge, ada roti buaya. Cake sponge sudah lah, beli 2. Kan cake sponge tu kecil sekali, besar babe. Ya Allah. Macam kita makan satu family tau. Tapi harga dia murah, dia RM110,000. So dekat Urban Forest ni dia banyak macam kafe-kafe, outdoor, bawah pokok macam tu. Kakak belanja lagi half. Mana dia tengok ni? Awak tengok apa guys? Awak tengok air tu ke? Jom. Beli. Flower. Ya. Dia kata ni flower. Flower. Oi. Patutlah awak diam. Tengok. Mana awak dapat itik tu? Kakak beli. Hello, hari kedua. Jom kita tengok apa yang kita beli pada hari yang kedua. Untuk summary, hari kedua ni banyak barang Bella yang barang-barang makeup and also barang besar macam kasut lah. So aku tunjuk kasut apa yang kita beli dulu. Nah, lepas ni aku tunjuk barang-barang makeup dengan dia punya assistant. Tapi aku je akan cakap depan kamera. Okay, kejap. Okay, yang pertama bro, Kompas 2 biji. So Kompas ni adalah kasut lokal Indonesia. Ada orang kata rupa dia macam Converse, ada orang kata rupa dia macam Vans. Tapi ini adalah antara kebanggaan rakyat Indonesia lah. Okay. Ini kasut adik ipar aku. Ini kasut Opal. Bella belanja. Taklah, dia beli sendiri tau. Dia
Dia transfer duit kat Bella. Dia bayar half-half. So inilah kasut Opal. Okay, dia ada swoosh sikit kat sini lah. Macam swoosh kan. Dia ambil warna cream lah kot ni rasanya. Warna putih macam tu. Dia tulis kompas kat sini. So dekat sini dia ada NFC tag tau. Ni dalam dia. Alright, insole dia dalam dia. Dia ada NFC tag dia dekat belakang ni. Kompas. Right. Aku punya aku dah pakai. Aku beli warna hitam. Ni sebenarnya bukan aku beli. Yang ni Bella belanja. Right, kompas. So far bila aku pakai dia sakit kaki. Sebab yalah, ni bukan kasut Skechers. Masih kita sebab kasut-kasut macam ni selalunya kau dah pakai lama, dia dah masak, dia dah hilang keras-keras je, dia akan jadi sedap. So dia masih lagi dalam fasa nak menyedapkan dia ni. So inilah kasut aku. Thank you my lovely wife. Cerita sikit pasal kasut ni. Sebenarnya kasut kompas ni aku dari tahun 2020 2021 kot aku nak. Time tu kompas ni tak ada kat Malaysia. Kat Shopee tak ada. Yang ada hanyalah dekat Indonesia je. And dulu yelah duit mana ada. Duit nak beli kasut dekat sana pun tak ada. Apatah lagi nak beli flight datang ke Jakarta. Tapi tak sangka lah Allah bagi dapat rasa pakai kasut kompas ni. So Alhamdulillah. Thank you my lovely wife. Dia ada je kat belakang tu. Sekejap. Next barang-barang seterusnya. So ini adalah barang-barang makeup. Bukan barang-barang makeup lah, barang-barang yang Bella beli. Ini adalah Alchemist Got My Mojo Bag. So kalau orang datang sini, kalau tak beli ni macam pelik lah. Okay, so Bella belilah satu. Disebabkan aku tak nak beli, Bella beli. So Alchemist ni adalah perfume local Indonesia. Dia famous di kalangan rakyat Malaysia. Okay, ni botol dia. Botol dia cantik. Botol dia cantik. Ini adalah perfume 50ml. Bau dia sedap. Aku nak cakap macam mana sedap ni. Antara semua line up Alchemist ni, antara yang wangi adalah ini. Kalau yang macam bau Arab-Arab sikit adalah Out West. And then ada Onirik. And then dia ada Skin Scent punya line up. And then ni adalah barang-barang makeup. Oh by the way, ni harga dia adalah yang besar berapa saya? Yang besar ni RM60. Yang ni adalah RM52. So better ambil yang besar teruslah. Tapi kebanyakan tempat agak sedikit limited nak dapat yang besar ni. So korang pusing je lah. Once korang jumpa yang besar, ni korang beli je terus. Tak payah fikir. Oh by the way, ini adalah best seller untuk Alchemist. Ini adalah makeover Power Stay 24 Hour Oil Control. Ini adalah matte finish punya foundation ya. Foundation apa? Foundation. Oh betul lah siut. Right. So ini adalah makeover ni adalah brand Indonesia. Dia adalah brand local tapi dia nampak macam very professional tau. Nampak dia very international. Ini adalah N20. Ini adalah shade Bella lah ni shade Bella punya lah. Alright, ni botol dia. Ayam sumpah lah cover sampai sekali. Ni dalam RM52 Malaysia. Dekat Malaysia ada jual? Ada. Oh dekat Malaysia ada jual tapi kat Malaysia RM90. Dalam 70 lebih lah RM70. Seterusnya adalah ni adalah eyeshadow palette dari Whole Life. Apa? Ni beli dekat Awesome. Berapa ringgit ya? RM59. Yang ni Bella tak buka lagi. Ni kawan ni kau punya. Ni Bella punya tapi dia tak buka lagi. So aku tak ada tunjuk lah. RM15.40. Yang ni aku tak tahu sama dia kat Malaysia dia jual ke tak. Bella kata dia tak pernah nampak. So aku anggap macam tak adalah kat Malaysia. Kenapa awak beli ni? Bella kata dia beli sebab dia pigmented. Ini adalah lipstick dari Wardah. Ini ada yang pesan. Kan? Glossical. Sekarang tengah famous dekat Malaysia. Dekat Indonesia harga dia lebih lumayan murah lah ya. Sebab Wardah ni made in Indonesia. So kalau kau nak beli barang-barang ni yang murah, datanglah Indonesia. Ataupun pesanlah kepada mana-mana kawan-kawan ataupun PSPS. Alright. Yang ni harga dia kalau dekat sini mungkin dalam berapa ringgit? Dalam harga dia RM25, RM25, RM28 macam tu. Dia berbeza lah ikut conversion. Ni apa pula yang? Ini adalah foundation liquid. Okay, yang ni Bella beli 2. Ini pun adalah makeover lah daripada Indonesia. Okay, berapa harga dia? Dua ni RM290,000.
dalam RM75.60 macam tu lah. Alright. So ni adalah apa yang Bella beli. So ya, itulah apa yang dibeli untuk hari yang kedua. Kita ada beli banyak makanan sebenarnya. Ada lagi 2 kasut. Kedai tu famous lah untuk orang-orang perempuan yang datang ke Indonesia. Ni semestinya apa yang korang cari. Dekat P by the Sea tu senang cerita, laki tak payah pergi lah. Tak ada benda pun korang nak buat kat situ. So Bella beli 2 kasut, 2 slipper. Tak tahu ni kasut ke slipper. Yang ini macam mana ni? Ada rebin-rebin kasut yang hitam ni tadi dalam RM81 lah. Satu lagi ini adalah slipper Okay, kotak hijau. Okay, tengok sikit kotak. Okay, ni pun kira sandal jugalah Ni kira sandal juga. Ni slipper dia. Ni ada logo dia dekat sini. So ini harga dia dalam RM50 lah kan. Yang dua-dua ni aku belanja. Itu apa yang Bella dan aku beli pada hari yang kedua. Jangan lupa untuk tonton hari yang ketiga. Tengok apa yang kita orang beli pula. Aku rasa kita akan beli lagi macam-macam ni. Okey lah, bye, jumpa esok.